Percaya atau tidak, semasa Perang Dunia Kedua, ada motosikal yang benar-benar dijatuhkan dari kapal terbang. Bukan askar sahaja yang terjun menggunakan payung terjun, malah motosikal juga. Tentera British membangunkan dua motosikal unik untuk pasukan udara mereka. Yang pertama ialah Royal Enfield Flying Flea, motosikal ringan 125cc yang direka supaya boleh dimasukkan ke dalam rangka khas dan dijatuhkan bersama-sama payung terjun bagi membantu pasukan payung terjun bergerak lebih pantas selepas mendarat. Namun dalam operasi sebenar, kebanyakan dihantar menggunakan glider kerana lebih praktikal. Yang kedua ialah Wellbike, sebuah mini motosikal lipat yang diperkenalkan pada 1942. Ia cukup kecil untuk dimuatkan ke dalam bekas payung terjun. Sebaik mendarat, askar hanya perlu mengeluarkannya, membuka handle dan tempat duduk, kemudian menolaknya untuk dihidupkan. Walaupun kedua-dua merupakan idea yang sangat inovatif, prestasi di medan perang tidaklah seperti yang diharapkan. Flying Flea lebih banyak dihantar menggunakan glider, manakala Wellbike pula kurang berkesan di kawasan berlumpur dan berbatu kerana tayangan yang kecil.